Ramai yang dah review Skyline Luge dekat Rawang ni. Tapi rasanya tak ramai yang tunjuk macam mana nak naik luge dengan anak yang kecil macam ni. Rupanya ramai yang skip aktiviti ni sebab anak masih kecil. Tapi sayanglah sebab sebenarnya Skyline Luge ni dia adalah family friendly attraction tau. Anak kecil pun kita boleh bawa. Syaratnya kena 85 cm ke atas. Itu je. Biasanya 85 cm ni umur 3 tahun pun dah boleh capai dah. Tinggi 135 cm pula dah boleh bawa luge sendiri tanpa pengawasan orang besar pun. Diorang buka daripada pukul 10 pagi sampai 10 malam. Datanglah dalam pukul 6 macam tu, so korang boleh main siang, lepas tu boleh main malam. Ini lampu lagi cantik. Settle beli tiket dah boleh ambil helmet. Untuk helmet dia sangat senang sebab helmet dia ikut color untuk size tu. So kita tak payah nak pergi dekat helmet ni cari label size dia. Ikut color kita dah tahu. Kalau warna kuning ni maksudnya size M. Lepas tu dah boleh pergi naik dah. Ini antara benda paling nervous lah sebab nak tunggu dia sauk kita tu. Kalau bawa anak, make sure kita duduk dulu, lepas tu baru letak anak dekat sebelah. Lepas tu bila hujung-hujung nak sampai ni, jangan lupa senyum dekat kiri sebab ada kamera. Lepas tu get ready, angkat anak sebab kena lari cepat-cepat ke belah kanan. Bila naik atas nanti, korang akan jumpa 2 lane. First ride today dengan ride again. Apa beza dia? Kalau first ride today tu dia akan buat tutorial dululah macam mana nak naik. Lepas tu untuk second dan third time naik, pergi je ride again ni. So jangan takut sebab dia orang akan ajar, dia orang akan make sure kita tahu nak break dulu baru dia orang akan lepas. Dan korang akan dapat chop kat tangan, ni tanda korang dah ada first ride dan dah tahulah basic nak bawa tu. Yang bawa anak just letak je anak dekat depan. Lepas tu boleh jalan. Untuk laluan ni ada 4 laluan yang korang boleh pilih, Legend, Ultra, Gravity dengan Express. Bila dah sampai pula, jangan terus pulangkan helmet dekat tray tu. Helmet tu sebenarnya sangat-sangat penting tau. Pergi masuk dulu belah kanan ni, dekat dalam ni ada kios untuk kita tengok gambar-gambar kita. Cara dia scan je tepi helmet ni, nanti akan keluar gambar dan video yang kita boleh beli. Dah settle beli gambar dengan video, barulah boleh letak helmet ni.